Assalamualaikum dan selamat pagi. Tutorial kali ini adalah bagaimana untuk membuat penghantaran dan menghantar link untuk semakan pentadbir di aplikasi semakan dan penghantaran ERPH. Langkah pertama seperti biasa, kita perlu buka folder ERPH kita di dalam Google Drive dan kita pilih folder yang keenam iaitu folder rancangan pelajaran dan pengajaran harian. Kita pilih minggu yang kita nak hantar, bagi contoh minggu ketiga, dan kita upload ERPH kita mengikut hari di dalam folder yang telah pun dibina. Ataupun seandainya ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah menggunakan satu dokumen Word untuk isi RPH bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat, boleh juga cikgu-cikgu delete ataupun kosongkan semua folder ini, kemudian cuma tinggal upload satu dokumen Word yang mengandungi kesemua ERPH untuk satu minggu pun tiada masalah. Yang penting penghantaran ERPH ini memudahkan dan melancarkan lagi proses semakan kita. Baik, saya akan menggunakan langkah ataupun cara menghantar di dalam folder. Jadi sebagai contoh, saya akan hantar ataupun upload ERPH untuk hari Rabu. Jadi kita pilih hari Rabu dan kita pilih file ERPH yang telah pun kita buat. Sebagai contoh yang ini, saya dah buatkan. RPH PJPK tingkatan 4 2025 minggu 3. Kita cuma tinggal klik kiri, jangan lepaskan, seret, bawa ke Google Drive kita dan pastikan kita drop file di folder yang ketiga iaitu hari Rabu. Kita tunggu supaya folder menerima file yang kita baru sahaja upload. Okay, jadi bila kita dah dapat melihat file yang kita upload, maka proses upload kita telah pun selesai. Okay, bergantung kepada cara penghantaran cikgu, saya tunjukkan menggunakan folder hari, mengikut folder hari. Seandainya cikgu-cikgu tidak menggunakan folder hari, okay, iaitu cikgu-cikgu sumbat ataupun masukkan semua RPH untuk seminggu di dalam satu dokumen Word, tidak ada masalah. Cuma perlu deletekan saja folder-folder hari ini, deletekan. Kita pilih semua dan kita deletekan supaya pentadbir tidak keliru untuk membuat semakan. Pastikan kita berada pada minggu yang ketiga. Proses yang sama sahaja, kita pilih RPH, ERPH kita klik kiri, kita seret dan kita lepaskan. Tunggu dia selesai upload. Bila kita dah dapat melihat file yang kita baru sahaja upload, maknanya proses penghantaran kita telah pun selesai. Okey, baik. Cikgu-cikgu sekalian, langkah yang seterusnya ialah kita nak membuat penghantaran link. Okay, kalau tahun lepas kita cuma tinggal upload sahaja dan pentadbir akan buka folder ERPH kita melalui Google Site yang telah pun disusun. Pada tahun ini ada sedikit perubahan supaya yang pertamanya memudahkan pentadbir untuk mengimak ERPH menggunakan telefon bimbit. Jadi satu aplikasi telah pun disusun. Okay. Aplikasinya cikgu-cikgu boleh dapatkan di link yang telah pun di-sharekan di dalam grup WhatsApp dan juga Telegramnya berupa seperti ini. Okay, linknya adalah ini, mylink.la SMA Bugisia. Cikgu-cikgu boleh dapatkan aplikasi penghantaran ERPH melalui MyLink yang telah pun dinyatakan dan cuma tinggal klik di bahagian ataupun di ikon aplikasi penghantaran ERPH PC dalam personal komputer ataupun laptop ustaz-ustaz dan ustazah sekalian. Kita klik dan kita akan dibawa kepada satu aplikasi untuk penghantaran ERPH.
Okey, baiklah. Di dalam folder ataupun di dalam aplikasi penghantaran ERPH telah pun disiapkan senarai nama guru. Tetapi ini adalah paparan admin. Okey. Untuk ustaz dan ustazah sekalian, anda semua akan melihat nama anda sendiri sahaja yang terpapar di bahagian muka hadapan ini, di bahagian menu hantar ERPH. Hanya muka anda sahaja. Okey, dan menu di bawah ini hanya mengandungi satu menu sahaja, iaitu hantar ERPH. Berbeza dengan paparan admin. Admin boleh melihat semua guru dan juga ada satu lagi ikon semak ERPH. Untuk membuat penghantaran link ERPH untuk semakan pentadbir, kita kembali kepada folder Google Drive kita. Pilih RPH, minggu keberapa yang ingin dihantar. Sebagai contoh, minggu ketiga. Saya nak hantar minggu yang ketiga. Kita klik ataupun pergi kepada 3 titik kecil di bahagian hujung. Kita copy link. Maaf. Baik, untuk penghantaran ERPH menggunakan aplikasi, kita pergi kepada minggu yang ingin kita hantar. Sebagai contoh, saya nak hantar minggu yang ketiga. Pergi kepada 3 titik di bahagian kanan. Kita klik, pilih share dan kita pilih share. Kita klik dan akan muncul satu pop-up Windows share minggu 3. Pastikan General Access adalah Ministry of Education sebagai editor. Copy link kemudian done. Pergi kepada aplikasi ERPH yang telah pun cikgu-cikgu dapatkan. Klik nama ataupun pilih gambar cikgu, nama cikgu-cikgu. Okay. Paparan sebegini akan muncul. Pilih button tambah ataupun add di bahagian bawah. ID cikgu tak perlu ubah. Pastikan delima adalah nama sendiri. Minggu ketiga. Kenapa pilih minggu 3? Sebab kita nak hantar minggu yang ketiga. Jenis link dan kita pastekan link di bahagian RPH link. Bila selesai, tinggal save sahaja. Okay, jadi di bahagian hadapan paparan cikgu-cikgu, okay, telah pun disenaraikan minggu yang cikgu hantar. Okay, jadi saya cuma baru hantar minggu yang ketiga. Maka disenaraikan di sini minggu ketiga sahaja dan kotak sebelah nombor 3, sebelah minggu 3 masih lagi belum hijau, maknanya ERPH saya masih belum disemak. Okay. Bila cikgu-cikgu dah hantar link, maknanya proses penghantaran ERPH telah pun selesai. Tugas cikgu telah pun selesai dengan jayanya untuk penghantaran ERPH minggu yang ketiga. Jadi untuk minggu-minggu yang seterusnya, untuk minggu keempat dan sebagainya, prosesnya sama saja, ulang. Kita pilih minggu selepas kita upload ERPH di dalam folder minggu. Okay. Kita klik, kita share dan kita share. Dapatkan link, pastikan General Access Ministry of Education sebagai editor. Kita copy link, kemudian done. Pergi kepada aplikasi ERPH, kita tambah add. Okay, pastikan nama kita minggu yang keempat. Kita pilih link dan kita pastekan sahaja, kemudian save. Okay, jadi minggu 3 dan keempat telah pun dihantar, cuma belum disemak. Okay, sama saja dengan minggu-minggu yang akan datang, prosesnya adalah sama dan kita akan ulang-ulang sehinggalah cukup minggu pembelajaran kita. Jadi itu sahaja untuk tutorial kali ini. Semoga memudahkan dan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.